Lu. Nah ya. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 15. Bahasa yang ke-12 pada masalah-masalah yang diul. Masalah-masalah yang ada ul. Gapo ul? Lagi ke sebutlah. Gapo maksud dengan ul? Dah baik sikit. Ul, yakni maksud dengan kata ul ini. Yakni maksud, dah baik ul sikit. Yakni maksud dengan kata ul ini. Maksud dengan kata ul ini hendak mencukupi habwe ahli fardu. Hendak mencukupi akan ahli hendak mencukupi akan habwe ahli fardu. Hendak mencukupi habwe ahli fardu. Tu. Habis. Maksud dengan ul ini hendak mencukupi habwe ahli fardu. Bermula masalah habis. Bermula masalah yang ada ul itu 3 sahaja. Masalah-masalah. Masalah yakni asal masalah. Bermula masalah yakni bermula asal masalah yang ada ul itu, mana yang ada ul yakni yang boleh ul itu. Yang ada ul makna yang boleh ul itu ada 3 sahaja. Mana lain pada ni tak boleh ul. Asal masalah juga tapi tak boleh ul. Hak boleh ni 3 ni. Pertamanya masalah ni. Pertamanya asal masalah ni. Maknanya kalau misalnya asal masalah ni, itu boleh ul. Kalau tak cukup habwe lagi. Kalau habwe hak makan fardu tak cukup lagi, itu boleh ul. Ul lagu mana lagi akan sebut. Keduanya masalah 12. Yang ni asal masalah 12. Itu pun boleh ul kok. Ketiganya masalah 24. Masalah 24. Mana asal masalah 24. Maka 3 ni saja yang boleh ul. Kalau habwe tak cukup. Ni 12, 24. Itu dia. Habis. Kalau itu gapo boleh ul? Ada tak? Dan arti ul itu, arti ul itu dibanyakkan bilangan tawafuk. Itu ul. Dibanyakkan akan bilangan tupuk, bukan tawafuk. Dibanyakkan bilangan tupuk-tupuk. Macam mana? Dibanyakkan bilangan tupuk-tupuk tu. Lepas tu dan dikecilkan akan timbanan. Timbanan dan dikecil akan timbanan. Bilangan tupuk jadi banyak. Berapa bilangan tupuk? Kalau ni kepada 7. Tu mana tupuk dia? Seperti ni, yang ni seperti daripada 6 kepada 7. Yang ni daripada 6 kepada 7. Daripada 6 kepada 7. Tu dia. Itu mana tupuk dia banyak.
Tapi dikecilkan timbangan. Timbangannya kecil. Mana tak berat mana. Sebab dia bagi dah, ya. Dia bagi dah. Tu dia. Supaya agak apa mudah-mudah tak. Ni supaya air. Tak. Air mula-mula tu air segelas. Ya. Air. Air ya. Untuk diri kita seorang. Tapi bila kawan mari, kita bila dia mari 2 orang. Tak. Kemudian kita bilangkan, kita banyak ketupuk. Daripada 1 tupuk air kepada berapa tupuk? 3 tupuk air. Maka apabila kita bagi kepada kawan, setupuk harita tu jadi kurang lah. Nampak tak? Sebab kita bagi dia kawan dah. Tapi di segi bilangnya tu banyak. Tupuk tu banyak. Nampak? 3 tupuk. Tadi 1 tupuk je. Nampak tak? Faham tak? Tu orang panggil ul nama dia ni. Dibanyakkan bilangan tupuk. Gapo kalau air tak? Daripada 1 air, daripada setupuk air semua di sini kepada 3 tupuk air. Lepas tu dan dikecilkan timbanan. Timbanan kecil lah. Jadi nasabah diri kita. Mula-mula tu banyak lah. Tapi dengan sahabat kita bagi kepada kawan, air yang segelas tu jadi kurang air kita. Tu mana dikecilkan timbanan kita. Itulah. Masalah O pun sama. Lebih kurang itulah. Habis. Seperti mula-mulanya 6 tupuk. Lah tu. Seperti mula-mulanya 9 tupuk. Kemudian dihecehkan, ditupukkan semula pula. Berikan jadi 7. Berikan jadi 7. Atau lebih. Yang ni lebih daripada 7. Lebih, yang ni lebih daripada 7. Yang ni yang lagi akan datang. Yang ni yang lagi akan datang. Di segi bilangnya tu banyak. Tapi timbangan tu tak banyak. Timbangnya dia tak banyak. Tu dia habis tu. Itu namanya ul. Lagi tengok misal lagi lah. Maka masalah 6. Kena ingat ni. Hak tadi kan 6 kan dia katanya hak boleh ul tu. 6, lepas tu 12, lepas tu 24. Ingat dah. Hak boleh ul 6, 12, 24. 6, 12, 24. Dah habis. Maka masalah 6 itu maka fasah tu. Maka fasah. Maka masalah 6 itu boleh diulkan sampai 4 kali. Boleh diulkan sampai 4 kali. Lagu mana ul sampai 4 kali? Pertamanya, yang ni kali yang pertama. Pertamanya, yang ni kali yang pertamanya diulkan, yakni daripada masalah yang 6. Yang daripada masalah 6 diul, yakni diulkan daripada masalah yang 6 kepada 7, yakni kepada masalah yang 7. Kepada asal masalah 7 gitu. Kepada 7, yakni kepada asal masalah 7. Kepada 7. Asal masalah ni, lepas tu ulkan kepada 7. Ulkan kepada 7. Mana daripada ni yang sedikit tu kepada banyak tupuk. Daripada tupuk yang 6 kepada banyak tupuk, tapi di segi timbanan dia tu tak banyak. Tu dia. Ni apa orang panggil ul daripada 6 kepada 7. Lagu mana contoh? Seperti ada suami dan 2 saudara perempuan syakikah. Suami dan 2 saudara perempuan syakikah. Suami dapat apa? Dapat 1/2. 2 saudara perempuan syakikah. Tengok malak. Kau nak jawab. Kau dulu. Mikir dulu. Mikir dulu. Berapa? 2 saudara perempuan syakikah. Selamat. Apa hukum bagi saudara perempuan syakikah? Hukum serupa dengan? Serupa dengan? Sebab apa? Saudara perempuan syakikah hukum serupa dengan? 3. Ia serupa dengan anak perempuan. Dia gitu. Apa hukum anak perempuan? Kalau seorang dah. Kalau berbilang 2/3 apa tu? 2 saudara ni? 2/3 lah. 2 saudara perempuan syakikah tu dia ada apa? Dia makan 2/3. Tulis katilah. Suami 1/2,
Dua saudara pelapor syakikah tu 2/3. Dah 2/3. Lepas tu asal masalah apa tu? Salah 6. Sebab apa? Tawafuk. Tawafuk ke apa? 2 dengan 3 tu. Tabayun. Tengok molek. Tawafuk ni 10. Belum. Kalau tawafuk dia boleh bagi tak? Dua kali tu. Boleh bagi tak? 3 tak boleh. Bukan tawafuk lah. Gapo apa panggil? Tabayun. Tabayun. Gapo tabayun? Gapo tabayun? Tak boleh nak bagi 2 lah. Dah. Tak boleh nak bagi 2 daripada 2 bilangan itu. Tu dia. Apa tu? Kaedah tabayun kena Kali. kena awak kena. Kaedah tabayun kena nak untuk nak masalah. Ambil yang besar dulu. Gapo kaedah tabayun? Halo. Pukul dengan apa? Sama-sama. Pukul dengan pukul 2 dengan 3. 2 dengan 2. mana 2 lah? Pukul 2 dengan 3. 2 dengan 3 lah. Pukulkan 2 dengan 3 jadi 6. jadi 6. Itu tabayun. Tabayun. Sampai tu masalahnya 6. Masalahnya 6. Bagi suami 3, tinggal lagi 3. Tidak cukup 2 sulu. Ialah tu. Tu dia. Suami lepas tu apa ni? Suami lepas tu apa ni? Suami 1/2. Tak ni lepas tu suami. Dua saudara syakikah. 2 saudara syakikah. Tu 2 saudara yang makan apa ni? Sini. Tadi 2/3. 2/3. Tu asal masalah. Salah. Masalah 3. 6. Tak payah. Suami dapat 3. Sebab apa? Sebab 2 2 pukul dengan 6. pukul Bahagi 6. bagi 6 dapat 3. Tu. Lepas tu 2 saudara syakikah dapat apa? Tak boleh. Ni. 3. Dapat 3. 2 suluh ni. Dapat apa? Dapat 2. Dapat apa? Dapat apa? 1/2. Ni 2 suluh ni. Bukan suluh. 2 suluh. Dapat apa? 2. Dapat 2 tu suluh. Tu 2. 7. 7 lah. Dapat apa? Tengok molek. Ni tilik pada asal je tu. Dapat apa? Dia kena dapat daripada ni. Gapo 2 suluh? Ingat je tak payah dia. Kita makna ni tu bagi apa tupuk? 3 tupuk. Lepas tu tupuk berapa? 1 tupuk ada apa? 2. Lepas tu 2 suluh apa? 6. Ada pak ya. Ni. Tu. Suluh apa? Suluh 2. Kalau 2 suluh? 4 lah. Tu dah. Lepas tu bila 4 cukup ni, 4 ni. Tak cukup. Bila tak cukup? Dia kena O. Tu dah tu. Tu O tu. Daripada ni kena O pada 7. Tu. Nampak? Tu lepas tu lah barulah we kepada 2 saudara jadi 4. Cukup. Ya saya 4 bulan ke. Lepas tu bahagian tak cukup. Nampak tak? Bahagian tak cukup 1. Bila bahagian tak cukup 1 kena O kepada 7. Ni orang panggil gapo dibanyakkan tupuk tapi dikurangnya timbangan habuai tu dikurangkan. Tu rupa masalah. Dah salah. Tulis. Ni ul.
Tapi belum nak O, kena ingat habuai dia dulu. Nah, kalau tak cukup barulah boleh O. Nah, barulah boleh O. Dia tengok dia dapat dua dapat berapa? Ni. Dah tu ke atas. Ni. Ha. Ni dengan sabut dua ni. Ya suluh, kalau suluh, dia dapat apa kalau suluh? Dapat dua. Tak? Kalau dua suluh? Dapat empat. Ya sebab yang ni ya suluh ni kena bagi 3 tupuk daripada ni dah. Kalau setupuk ni orang panggil dua. Hak ni 2 suluh maknanya kita kena ambil 2 lah. 2. Kalau 3 suluh, 3 ni ni. Maknanya 3 tu bagi dengan 6 tu lah. Bagi 6 ha. Jadi 2 kan dapat 2. Dapat 4. Sebab dia 2 suluh. Bukan suluh tak? Nah, bukan suluh. Kalau suluh dapat 2. Tapi bila 2 suluh dah dapat 4. Cumanya nak berempat tak boleh. Sebab apa? Sebab bagi tak cukup. Lalu tu ya tak cukup apa ni? Tak cukup 1. Bila tak cukup 1, kena O kepada 7. Barulah cukup. Masalah. Nampak? Itu dia. Habis. Boleh, tengok. Boleh tak? Habis. Maka masalah ni dah tu. Bagi suami 3. Tinggal lagi 3. Tidak cukup 2 suluh. 2 suluh. Berapa 2 suluh? Iaitu 4. 2 suluh iaitu 4 saudara. Bila tak cukup kan? Maka diulkan. Yakni diulkan daripada 6. Diulkan daripada 6 kepada 7. Diulkan daripada 6 kepada 7. Habis. Bila orang diberikan kepada 2 saudara itu, 2 seorang. Yalah dah. Ni 4 ni. Nah, kita bagi 2 seorang. Itu dia. Habis itu. Keduanya, ni atas ada kata pertama dah. Ni yang kedua ni. Daripada asal masalah ni tu. Nah, atas ada yang pertama. Keduanya daripada asal masalah 6. Hak yang boleh diulkan yakni daripada masalah 6. Diulkan yakni daripada masalah yang 6. Diulkan yakni daripada masalah yang 6 kepada 8. Tengok tu. Lagu mana? Ulkan kepada 8. Seperti ada segala yang tersebut. Ada segala yang tersebut. Pia segala tersebut. Suami pada 2 saudara syakikah. Tulis. Lepas tu dan ditambah pula yang ni juga. Pula dengan yang ni juga nenek perempuan, tambah nenek perempuan. Nenek perempuan. Nenek perempuan makan apa? Makan apa nenek perempuan? 1/3. Nenek perempuan. Siapa tu? 1/6. 1/6 lah. Seorang atau bila? Saya makan 1/6. Kena ingatlah. Lepas tu, asal masalah apa? Soal 6. Kerana boleh kata 6? Sebab apa? Sebab apa boleh kata 6? Tabayun hak mana? 6 dengan 3. Tabayun 6 dengan 3. Boleh kira belakang 3 ni. Nak kira hak mana? 3 dengan 2. Jadi 6. Jadi apa 3 dengan 2 ni? Tabayun. Lepas tu kaedahnya? 3 pukul 2. Kalau ni dengan 2 jadi apa? 6 dengan 2 jadi tadakhul. Tadakhul tawafuk boleh tak? Tadakhul. Ambil tadakhul. Bila tadakhul asal masalah? Asal masalah ambil 6. Ambil ni, ambil besar ni. Itu dia. Bagi suami 3. Bagi 2 saudara syakikah apa? 2/3.
Bagi berapa? Bagi? Ah. Bagi 4. Nah. Tapi tak cukup. Nah, tak 3 sini dulu. Tak 3. Nak bagi tak boleh lah, tak cukup. Ya berhajat ada 1 sini. Ini 3 sini. Tak cukup 1 dah. Tak load 1 ni. Apa ini 1. Dah. Lepas tu nenek perempuan nak wadah apa? Nak wadah 1. Tak cukup 1 sini. Nah. Kali itu sini tak cukup apa semua ni? 2. Tak cukup 2. Bila tak cukup 2 kena wadah apa? 8. Tu pun masalah. Nah. Sini 2